Hả? Đã làm mua đấy. Nhá cơ. Siapa ni motor dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Hari ni hari kedua saya buka kat rumah. Hah? Apa ke menu kita hari ni? Walaupun ramai orang dah balik, tinggal saya satu keluarga ya. Dua keluarga lah yang dengan adik saya. Tapi mungkin perancangan ni ada macam-macam yang nak dimakan hari ni kan. Banyak yang teragak. So acara pertama Tanya ni banyak. semalam pasal tak cukup kuih sopang. Anak saya request pula kuih sopang. Inti pula dah habis. So poilah cari Nio bukan muda, bukan tua, yang sodang-sodang untuk kita buat inti kuih sopang. Yang ni nak dapat rasa inti yang sedap tu lah. Kalau kita lampaukan ni payah nak jumpa Nio ni kan. Nio inti ni kalau duduk kampung dapat lah kan. Dia sedang-sedang, tak lembut, tak korek. Ini untuk buat inti kan, kita ambil Nio oleh sikit untuk kita letak ke luar ke sopang tu kan, bagi kuah tu. Orang sebelah sunyi bunyi ni kan, kalau lap ke kan. TV bunyi kuat. Macam-macam cerita orang lah. Tak apalah, bulan puasa kan, sebentar nak tunggu luhur. Okey. Macam biasalah, ini dah ada kan resepi kuih sopang ni. Dah lama dah kita buat. Okey lah, ni saja laju-laju lah tunjuk. Macam biasa bubur santan. So ada gula nau tu kita jorang dalam air kan. Campur gula pasir sikit. Sekarang bubur Nio tu dah sago. Tu dah sekarang senang kerja. Cuma nak dapat gula nau original payah lah sikit kan. Kono-kono betul kena siasat, betul kena survey ke kampung kan. Baru kita dapat botol-botol gula nau yang original lah. Hampir-hampir original. Kalau tak kan korek. Gula pasir tu dicampurnya. Dia inti kalau nak buat pepang ni dia kena koreng betul. Mak kata boleh digumpa-gumpa, boleh dikopa-kopa. Kalau basah kan macam mana pula kan. Susah kita nak bulang tu. Berai dia kan. Tu kena masak sampai koreng betul. Sampai bersirau tepi tu. Kita pakai dapur kayu lah kan. Baru dia sedap. Baru dia naik aroma tu kan. Okey, dah nak siap dah ni. Kita kena buat benda lain pula. Ini baru satu. Poi rumah kak saya kat depan tu. Gali keladi. Kita nak buat lauk keladi masak lemak cili api. Dah lama rasa tak makan lauk keladi kan. Lauk keladi berkuah. Ada satu tadi kat rumah yang dah boleh kat pasar. Ini kita nak keladi tanam sendiri. Dia lebih pada batang lah, isi kurang. Batang tu yang sedap tu. Tengok ni isi sikit dah tapi batang tu dah. Tapi ni tanam sendiri. Tanah tak apa nak subur, koreng pula tu kan. Puih mengelak sini. Pakai pengali, pakai cangkul. Dapatlah 2-3 batang. Nak tambah-tambah. Ini menu seterusnya. Tahu sumbek. Tak ada tu batang ah. Okey, ni keladi. Nak gulai kan. Buat besar-besar, tembak jangan kecil-kecil kan hancur dalam tu kan. Tu ada tak isi tu. Dia ni masak lomak ni kan, kita porahkan sikit asam limau. Limau nipis ke, limau kasuri. Dia masam-masam. Dia yang sedap keladi ni kan. Kalau dah lama tak makan keladi, cuba buat. Kalau yang rumah lah. Lepas tu gorengkan mesin kau. Gorengkan kombung kau jadilah. Kalau nak best ni, kalau nak todap lagi, kita buat sambal gesek. Sambal gesek kan bilih mentah tu kan. Yang tu banyak pula isi. Itu memang judu itulah. Bawa-bawa baju. Dia elek tapi air tu. Yelah kat batu belakang ni tanam kan dekat Lomandan. Kau ikon tang lalu tu je lah. Taklah tempat air laut jatuh tu lah. Dekat tu lah. Itu nak batang. Ni apa? Yelah tu tadi. Dia panggil tu manggi-manggi tak nyawa.
Sikit lebih. Dia tak subuh. Semua tu tak subuh. Macam rumah Pak Lam Aruf banyak kan ni. Bawah tu keladi sini. Lain tadi Yang dekat tapai tu lah. Dia dekat tapai ni. Ni keladi teragik ni. Kalau tu tidak boleh. Ni dia buat jual boli ke ni? Beli tak apa pasal tani. Ponih ni. Ha. Habis sana banyak orang bau gulai. Kalau tu sana. Ada dapat lain keladi. Ini ada jenis Kalau keladi, semua keladi boleh ke tak? Ada yang hitam ni. Putih. Ada minyak nama ni. Kita dah batang je nak ambil ni. Okey, batang ni pun kita boleh gulai. Pangkal-pangkal je lah. Batang ya. Dari sodap batang tu kan. Yalah. Dalam tu. Okey, lepas kita dah merobih ni kita buat benda lain dah pula. Ini kita banyak pakai santan ni kan. Mula kita masak santan cair. Kan penghabis tu kita letak parti santan. Macam biasa lah. Sambil tu orang rumah saya buatlah tambahan anak saya ni kadang-kadang duduk kampung ni nak makan ayam ni. Buatlah ayam masak balado. Resepi orang rumah saya. Sambil mak saya mereka dek borah santan nak guna untuk sopang, nak guna untuk gulai ni. Okay, tahu dah disiap digoreng. Ni tahu bumbu putera ni kan. Padat sikit. Ni kat keladi. Okey. Tengok keladi dah masak. Tinggal nak empuk kali kan. Semua dah siap. Santan semua dah masuk. Tunggu dia empuk, settle lauk keladi. Ni menu tamu ni. Mak dia tak ada makan ayam, makan keladi je. Okey, ni kita punya ayam balado, ayam goreng balado. Memang banyak betul pakai lado siam tu kan. Usah podeh ni kan, sakit perut dah. Dia tak boleh pakai cili api tu. Cili api lah terbakar kan, padeh. Ini kita pakai cili api siam. Ayam balado nak habis siap. Jam dah dokek-dokek nak pukul 6. Kena settlekan lagi menu-menu kita yang lain. Yang belum siap lagi. Double salimau tak? Tak boleh bayang tu rasa kan. Siapa yang dah biasa makan keladi kan. Kalau kita masak sendiri kan, dia macam kalau lokit-lokit, podeh-podeh, masam-masam sikit kan kita letak tu. Memang kono lah. Padahal lama tak kono keladi kan. Payah ke kedai pun jangan berjual. Okey, ni dah. Untuk buku kita kuih sopang dengan tahu sumbik. Kuah kacang tak buat. Selalu kita buat kuah kacang sendiri. Tapi hari ni ada kuah pecal tu. Amak modified sikit lah. Pasal kuah pecal kan tawar kan. Buah lado sikit, buah asam sikit, buah gulung. Okey, ayam balado dah siap. Podeh-podeh kan kita makan lah. Mau dengan keladi tu. Tak payahlah buat sambal gesek tu kan. Dah ada yang podeh. Hari ni tak ramai orang. Lapik lah merasa seorang 2 ke 3 kan. Buat sopang. Malam bobot-bobot. Inti sikit, buat pun sikit. Hari ni kita ada 2 keluarga campur mak abah. Rasa lapik lah seorang 2 ke 3 seorang kan. Okey, sopang dah settle. Tahu sumbik dah settle. Pasal padat pun dah, tak ada pernah disumbik. Tahu dia pun padat berisi kan. Tahu orang Melayu buat ni. Amok berniaga mana habis pergi orang ni? Mana orang pergi ni? Ini pun tahu sumbik ni kan. Teragak-teragak nak makan kan. Kadang-kadang balik tu minta lah buat. Suruh mak buat tahu sumbik kan. Saya rumah kuah kacang. Abah rumah kuah cili balado. Kita rumah kuah kacang. Ni kuah kacang ni sebenarnya kuah pecal ni yang ready made tu dimodified kemak. Tambah lado sikit, tambah air asam, tambah gula sikit dengan garam. Ni anak saya buat lah ni kuih sopang ni kan. Dah bengut-bengut dah ni. Tak ada roman kuih sopang.
Tak apalah, kasut sama kan. Okey, dapatlah 3 talam kuih sopang. InsyaAllah puas makan lagi ni. Ada lebih lagi inti. Lain kali boleh repeat. Okey, settle. Tu dah. Suasana dengan pelbagai menu berkecapui. Mak masak. Sama-sama tolonglah kan. Bukan masalah. Okey. Selamat berbuka puasa. Inilah dah saudara kan. Kalau teragak boleh cuba masak pula. Apa dia menu-menu yang kita ni. Ini kita sumbangkan idea lah ni kan. Konon lah masak sendiri. Kadang-kadang dah lama puasa dah poning apa nak masak kan. Okey, Abah macam biasa lepas tarawih layan peristiwa Timur Tengah. Dia tengoklah begitu terbaru ni kat Israel, kat Yaman, kat Gaza kan. Orang dah lupa pasal Kat Gaza, channel kita dah Indonesia Tribune. Semua cakap Indonesia. Kat YouTube. Okeylah. Alhamdulillah. Saya pun nak balik dah ni besok. Tapi dia tahu dah mereka dapat nak 2 hari pegang dia pun tak buku. kisah lagi. Baik masa sekarang ni. InsyaAllah panjang umur dapat balik lagi. Saya pun nak hantar anak saya balik asrama. Anak saya Iman Syamim. InsyaAllah jadi budak yang beriman. Okey, Assalamualaikum. Bye.